Assalamualaikum, salam fly, salam shunam. Semoga semua tengah sihat. Okay, yang hari pakai payung dekat korang. Okay, this is for basic beginners dan juga yang advance. Korang boleh pakai ni untuk goal. Memang teknik goal ni yang Arif dah kaji dan yang Arif dah akan ringkaskan untuk korang supaya lebih mudah dan senang untuk korang profit. Okay, boleh nak, kalau korang nak scalp, nak intra pun boleh, tak ada masalah. So contoh macam sekarang ni pun, ya Arif dapat setup sini sampai sini pun dalam 60 pip. Okay, so masih tengah hold lagi. So macam mana kita nak gunakan teknik ni? Okay, Ya Arif menggunakan teknik ni, Ya Arif panggil ni sebagai key level. Ni hanya simple basic saja untuk korang dapat memahami. Dalam trading kita ada SNR, betul? So macam mana kita nak tandakan SNR kita? Okay, so dekat atas korang tahu adalah resistance, dekat bawah ni adalah support. Tetapi kalau kita ada resistance yang telah dipecah, dia akan jadi support yang baru. Yang ni adalah resistance. Tetapi kalau kita ada support yang telah dipecah, dia datang balik, kita mesti akan ada support. Sini adalah resistance. Sorry, minta maaf, terbalik. Yang ni adalah support, yang ni adalah resistance. Support telah dipecah, datang balik jadi resistance. Okay, so kepada korang semua nak tahu macam mana nak identify, masuk kepada line chart. Okay, dan cara Ya Arif marking, kalau Ya Arif marking dekat daily, kita akan cari sesuatu macam ni. Kita tanda. Okay, so nampak tak ni? Tanda. Nampak tak ni? Tanda. Okay, yang ni apa? Ni support, tanda. Saya ulang sekali lagi. Okay, kita ada resistance, ni adalah support, ni adalah resistance, ini adalah support. So dia punya bentuk dia tak sempurna, dia tak semestinya dia sempurna untuk korang tanda. Tak. Yang Arif akan terus tanda benda-benda yang jelas. So kalau benda yang jelas, contohnya dekat sini. Korang tanda sebab ni resistance, yang ni kecil. Ambil yang besar. Nampak? Ambil yang besar. So bila korang tanda, dia akan jadi macam ni. Resistance, yang ni pun resistance. So korang ada dua harga resistance. So korang standby, sama ada korang nak okay, korang standby. Sini satu harga, lagi satu harga dekat mana? Lagi satu harga dekat sini. Korang dah tahu dah, korang ada dua resistance. So contoh, kalau resistance kita dekat sini telah dipecah, dan bila harga datang balik, korang dah boleh standby cari setup untuk buy. Dan kemudian nanti Ya Arif akan payung dekat korang setup confirmation buy. Okay, so seterusnya, lepas kita dah masuk dah daripada time frame daily, nampak tak? Rejection saja. Nampak? Dia ambil daily. Sebab tu saya bagi tahu. Nampak? Dia ambil daily sini sampai sini pun dah 100 pip. Lepas tu kita makan pula sell. Sell kita dapat berapa? Dapat lagi 60 pip, 50 pip. Okay, tu dah 150 pip dalam masa sehari. Yang ada fokus dekat daily H4 je. Okay, H4 ni lepas daily saya akan turunkan ke time frame H4. Okay, saya akan ulang sekali lagi. So SOP dia, ingat ni sampai bila-bila. SOP. Okay, yang pertama sekali adalah menggunakan time frame daily. Okay, ni yang untuk scalping scalping dengan intra. Okay, lepas masuk daily, masuk kepada H4 untuk ringkaskan lagi. Okay, dan kemudian yang kedua, kita akan gunakan H4 dan juga H1 untuk kita kawal, control H4 dan juga H1. Dan kemudian yang ketiga, kita akan masuk kepada M30 sampai ke M1 untuk cari confirmation. Okay, minta maaf. H1, M30, ni M15 sampai ke M1. Okay, so tak perlu nak pening-pening. SOP dia yang pertama dekat daily, H4 adalah untuk cari direction. Cari sesuatu yang menggerak dengan drastik. Dia jatuh dengan laju, dia naik dengan laju. Tanda bawah, tanda atas. Okay,
So kemudian yang H4 sampai M30 untuk kawal. Okay, lepas daily ni semua you dah boleh start kawal, masuk kepada H4. Nampak dia reject macam mana. Dan contoh, kita ambil satu contoh, bila harga dah sampai dekat daily. Nampak harga sampai dekat daily. Tadi saya dah tandakan daily, betul? Daily candle tutup atas, dia tak tutup bawah macam ni. So maksudnya memang still positif untuk buy. Tetapi macam mana kita nak tahu dia pecah ataupun tidak? Sebab kan dia dah jadi resistance, breakout turn to support. So mesti kita nak kena cari buy. Tetapi macam mana kita nak tahu sama ada kita dah boleh buy ataupun tidak? Okay, kita masuk kepada time frame M15 ataupun M5. Okay, saya akan gunakan time frame. Okay, yang pertama sekali, korang jangan terus tergesa-gesa untuk masuk entry. Yang Arif suka setup yang macam ni. Okay, bila korang dah ada dekat dalam time frame daily, okay, korang masuk kepada time frame daily. Bila korang dah tahu dah setup, dah masuk dekat time frame daily, apa yang korang boleh buat? Yang pertama sekali, okay, tengok ni, saya akan masuk kepada M5. Okay, sekarang kita cakap pasal confirmation. So confirmation, yang Arif ada reversal pattern. Contoh, kita ada macam ni, breakout, datang balik untuk korang buy. Ini yang pertama. Lepas tu yang kalau dia terbalik, dia akan jadi macam tu. Okay, lepas tu pattern. Yang kedua adalah bentuk macam ni. Okay, minta maaf, saya bagi jelas. Ni confirmation. Korang cari pattern reversal, breakout, datang balik, sell. Okay, dia kena pecah. Dan kemudian kita ada breakout, datang balik, sell. Kemudian kita ada yang macam ni, sama je, sama, lebih kurang sama, tetapi dia kena pecahkan dua. Dan kemudian dia datang balik dekat tempat yang sama, dia pecahkan dua. Okay, so untuk sekarang ni, macam mana kita nak dapatkan buy kita? Kita dah tahu dah, kalau korang nak terus entry dekat sini boleh, tetapi risiko dia tinggi. Okay, dekat M1 dia ada pullback. Dekat M1 sini dia dah buat pullback macam tu, tetapi tak berapa jelas. Kalau korang nak tunggu yang lebih jelas, saya nampak pattern dia apa dekat sini. So korang kena banyak melukis, banyak screenshot. Okay, so yang ni, pattern yang ni adalah yang ni. Tengok sideways, pecah, sideways, breakout ke atas. Sideways, pecah, sideways, breakout ke atas. Dia datang balik, ni balon. Bye. Okay, cari banyak lagi reversal pattern. Cari menggunakan mata. Tajamkan mata. Jangan menjadi seorang yang pemalas. Itu pesan saya. Ingat, marking SNR dekat daily dan juga H4. Daily dan juga H4. Nak marking dekat lower time frame H1 boleh, tak ada masalah, tetapi saya akan biasanya masuk dekat H4 pun untuk kawal pun dah cukup dah. Okay, dan kemudian seterusnya, contoh kalau macam mana saya boleh dapat sell dekat sini. Jawapan dia sangat-sangat senang. Kalau korang nak masuk kepada jawapan dia sangat-sangat senang. Ingat tak reversal pattern yang saya bagi tahu tadi? Okay, ni jawapan dia. Dia punya confirmation dekat sini, breakout, datang balik, sell. Nampak? Okay, kalau korang dah dapat dah hit dekat H1 ataupun H4, biasanya dekat H1 korang akan nampak dia punya confirmation pattern yang saya bagi tahu korang. Ingat tak confirmation pattern macam mana? Sideways, breakout, datang balik. Ni sell yang pertama, ni buy yang pertama. Sideways, breakout, ni adalah sell. Lepas tu macam mana? Macam ni bang. Okay, ni jadi reverse ataupun reversal pattern ataupun HNS lah. Breakout, datang balik. Ini saya ajar ringkas je. Nampak tak? Bentuk yang sama berlaku dekat sini. Nampak? Sell, apa lagi? Okay, so kalau antara korang yang semua cuak-cuak, takut-takut nak entry, saya suggest tolong jangan, sebab ini trading you can make money. Cuma korang nak kena yakin saja dengan korang punya zone. Korang nak kena betul-betul tepat. Okay, korang betul-betul nak kena tempat. Kena solid lah.
Okay, so saya akan tandakan. Yang pertama sekali kita dapat dekat sini tadi, dekat dia sini. Okay, so itu cara yang dia dapat. Dan kemudian korang dah tahu dah, ini tempat harga untuk korang sell, korang beduk sahaja. Okay, tetapi jaga kalau nak layer dengan yang betul. InsyaAllah kalau rezeki junam. Okay, so itu sahaja daripada Yarif. Simple education. Yarif gunakan daily H4 untuk direction, H4 untuk kawal, H1 M30 pun Yarif akan gunakan untuk SNR, cari SNR. Okay, tetapi sentiasa ingat, kalau satu harga, kalau contoh satu harga tu dia nak terbang, dia mesti tak boleh nak pecah ke bawah. Dia kena pecah ke atas, datang balik baru korang boleh buy. It's all about SNR breakout. Okay? Salam fly, salam shunam.